Salam Ramadan yang ke-21. Pasti semua sudah berbuka puasa. Kita berjumpa lagi dalam tutorial untuk lagu seterusnya. Sebuah lagu yang pernah dirakamkan pada tahun 1995, menjadi hit dalam industri muzik. Sebuah lagu yang diberi nama Seksa. Lagu ni dipopularkan oleh kumpulan UKIS. Dirakamkan di studio A, King Studio, PJ. Saya masih ingat lagi saya guna gitar Alhambra. Gitar tu dah pecah dah. Gitar tu dah tak boleh pakai dah. Sebab dia ada mikrofon jatuh atas dia lah. Atas box dia ni. Dan pecah. Dan gitar tu dah pada arwah dah. So sekarang saya gunakan gitar manual Radiograss. Untuk tutorial lagu ini saya gunakan akustik gitar ni untuk bagi tontonan semua bagaimana lagu tu solo intro dan juga solo tengah. Saya mungkin tak dapat lah, saya tak boleh ingat solo tu secara detail, tapi boleh ambil ini sebagai satu panduan untuk study lagu ni. So lagu ni dalam E minor. So sekarang Amir Yukis dia nyanyi dalam D minor. Dia turun satu key. Tapi original dia E minor lah. So dalam E minor tu saya start dengan fret yang ketujuh. Saya cuba sebab banyak yang saya boleh ingat. So introduction dia E minor. So E minor tu saya main dua track, satu dekat luar dan satu lagi saya ambil high. So boleh dengar. Kemana bintang dari E minor. Balik E minor, balik di da 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 da. Da 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 da. Da di da da da. Da di da 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 da. E minor. So intro lagu ni dia flamenco style. Dia banyak resguardo. Dia banyak first track, lower track, ini high track. So bila kita gabung dia jadi macam Gypsy King sikit lah. Tapi itu saya gunakan dalam pop. Tak sama dengan flamenco, tapi bunyi macam flamenco. Okey, kita terus pada introduction. So itu untuk introduction dan masuk vokal. Kemana bintang terus jalan lagu. Kita pergi ke part solo tengah. Solo tengah. Allah, bateri dah nak habis pula. Tiba-tiba pula bateri habis. Okey, kita stop dulu. Kita mula dengan tali nombor 5. Start dengan third fret. So nanti boleh dengar balik. Perlahankan tempo dalam YouTube. Perlahankan speed dia, boleh nampak saya buat tu. Dia tak 100%, tapi itu dia punya apa? Core dia. Okey, itu saja. Memang saya tak ikut pasang backing track.
nanti kena copyright. Nanti kena copyright. Jadi saya buat ni semoga menjadi panduan untuk cari solo lagu seksa. Seksa, jangan tak seksakan diri. Okay, bye. Oh ya, selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Okay, bye.